Assalamualaikum. Saya Cikgu Razinah daripada SMK Tanjung Pauh. Hari ini kita akan belajar bab garis lurus. Kita akan menentukan persamaan garis lurus apabila garisan itu mengufuk atau mencancang. Okey, jadi kita perlu mengenal pasti persamaan garis mengufuk. Di mana garisan mengufuk, di mana garisan mencancang. Garisan mengufuk, takrif dia ialah dia mendatar dari kiri ke kanan. Garis lurus yang mendatar dari kiri ke kanan. Semua titik mempunyai nilai Y yang sama. Okey, kita tengok sartah kertas. Okey, dia mendatar dari kiri ke kanan. Lurus saja. Okey, persamaan dia ialah Y. Sebab dia melalui paksi Y. Y sama dengan K. K ialah nilai pemalar. Okey, sekarang kita tengok garisan mengufuk. Garisan mengufuk, kita akan tentukan persamaan garisan mencancang jika garis melalui titik 35. Okey, tengok 35. Okey, 35, lepas tu kita garisan mencancang, garisan mengufuk 35. Okey, persamaan dia ialah Y sama dengan 5. Ciri-ciri untuk garisan mengufuk, nilai Y dia tetap, dia tiada nilai kecerunan. Okey, untuk garisan mencancang. Garisan mencancang, garis dia ialah garis lurus yang menegak dari atas ke bawah. Semua titik mempunyai nilai X yang sama. Okey, sartah kertas. Okey, dari atas ke bawah. Garis merah tu dari atas ke bawah. Persamaan dia ialah X. Dia lintas di paksi X. Jadi X sama dengan H. Di mana H ialah nilai pemalar. Apa-apa nombor saja. Nilai pemalar. Nilai tetap. Okey. Contoh. Tentukan persamaan garisan mencancang jika garis melalui titik 24. Okey, titik 24. Tu dia titik 24. Okey, kita bubuh garisan mencancang dia. Garisan mencancang melalui paksi X sama dengan 2. Ciri-ciri dia nilai X sama, tetap 2. Kecerunan dia tidak tertakrif. Tentukan persamaan bagi garis di bawah. Garisan dia mengufuk. Okey, Y sama dengan 1 sebab dia melalui paksi Y sama dengan 1. Okey. Satu lagi. Garis mencancang. Jadi persamaan dia ialah X sama dengan 5. Okey, harap semua murid-murid faham. Okey. Kita akan berjumpa lagi lain kali, insya-Allah. Sekian, terima kasih.